Okey. So, untuk hari ni kita nak sambung soalan recap sains tingkatan 3, bab 4 dan bab 5. Semalam kita berhenti dekat muka surat yang kelima. Okey, kita berhenti dekat muka surat yang kelima, soalan D. Okey. Yang susunan inilah yang diberi jadual, kemudian diminta kita susun dan sebagainya. Okey, soalan D. Okey. So, kalau kita tengok soalan D, okay, dia ulang. Eksperimen ni dia kata, eksperimen ni proses yang sama, prosedur yang sama dan dia ulang. Eksperimen ini diulang, cuma perbezaannya kali ini adalah okay, mereka menggunakan serbuk logam W dan dia dah bagi hint dekat kita. Bila diguna serbuk logam W, dia kata logam W terletak di atas logam Z. Okay. So berdasarkan kata kunci yang diberi ni, okay, so sepatutnya kita tahulah, oh, berdasarkan kata kunci ni, dia kata W atas Z. Okay, kalau kita buat, maksudnya Z dekat bawah, W dekat atas. So bila lebih atas, logam yang lebih atas, bermaksud dia lebih reaktif. Okay, dia menggunakan logam yang lebih reaktif. Dan sepatutnya, kita dah boleh agak dah. Soalan ni ditanya apa? Okay. Kalau kita menggunakan logam yang lebih reaktif, okay, sama ada ditanya tindak balas. Kebiasaannya dia akan tanya tindak balas lah. Apa yang terjadi kalau kita gantikan dengan logam yang lebih reaktif ataupun logam yang kurang reaktif. Dia bergantung kepada soalan. Okay. So, soalan satu, ramalkan pemerhatian anda. Okay. Kalau berdasarkan tadi, jadual, okay, kita cerita pasal baraan api. Okay. So tengoklah Z. Z ni dikata logam membara dengan sangat cerah. Okay. Z ni paling reaktif. Sekarang ni kita pakai satu lagi logam di atas Z. Maksudnya dia lagi cerah. Dia akan jadi lagi cerah. So awak salin je balik. Cuma perkataan tu awak bagi dia, awak tambah dia jadi advance sikit. Okay. So kalau ni dipakai logam membara dengan sangat cerah. Okay. Yang ini paling senang awak boleh tulis. Logam membara dengan lebih cergas, ataupun yang paling senang, logam W membara lebih cerah berbanding dengan logam Z. Macam tu je. Okey. Dekat sini logam W, okey, membara lebih cerah. Ataupun kadang-kadang kita guna perkataan lebih cergas. Okey, maksudnya api tu dia lagi nyalaan itu lagi inilah lagi besar daripada logam Z. Logam W membara lebih cergas dari Z. Okay, awak jangan tulis. Okay. Awak jangan pergi tulis logam W lebih reaktif dari Z. Soalan ni ditanya pemerhatian. Okay. Kalau awak tulis logam W lebih reaktif, itu dah bukan pemerhatian. Okay. Itu dah jadi sebab, inference. Okay. So ni awak nyata, awak salin je balik ayat untuk Z tu tadi, cuma awak tambahlah depan itu ataupun awak tukar sikit. Okay, sebut je. Asalkan kita faham W dia lebih cergas daripada Z baraan dia. Macam tu je. Okay. Soalan yang kedua, jelaskan. Bila soalan minta jelaskan secara ringkas, barulah awak nyatakan. Okay, sebab apa? W lebih cergas. Okay, sebabnya, okay, ada dua. Kalau awak tak ingat, okay, awak macam was-was, awak salin je balik ni ayat ni. Okay, logam W terletak di atas Z dalam siri kereaktifan. Okay. Ataupun jawapan kedua, awak boleh juga tulis, kita kata logam W lebih reaktif dari Z. Itu sahaja. Okay. Cikgu, kalau saya nak gabungkan boleh cikgu. Saya sahaja nak buat ayat panjang-panjang cikgu. Logam W lebih atas daripada Z. Bermaksud ianya lebih cergas, lebih reaktif daripada Z. Pun boleh. Sama sahaja. Okay lah, W lebih reaktif dari Z. Okay. Dah. Macam itu saja. Okay. Simple, short and sweet. Tak perlu nak berjela-jela ayatnya. Okay. Ingat pemerhatian. Kalau ditukar, awak tengok. Eksperimen tu asalnya dicerita pasal apa.
Okey, macam mana kita nak tahu tindak balas terhasil? Okey, macam itu saja. So ini jawapan untuk soalan D. D1 dengan D2. Okey. Seterusnya, kita beralih kepada soalan yang kedua. Cikgu tak baca yang soalan panjang-panjang. Cikgu terus cari kata kunci. Okay, kita ada campuran serbuk oksida logam. Okay, maksudnya logam oksida lah. Ni kita pakai logam oksida. Okay, yang tidak diketahui. Okay, kita ada logam oksida dan kita gunakan serbuk karbon. Okay, so ingat konsep dia. Okay, kalau kita tengok, kalau kita rujuk pada jadual, lupa jadual cikgu kat sini. Okay. Kalau kita rujuk jadual, okay. Kalau kita menggunakan karbon, okay, awak kena ingat, karbon dia boleh, apa tu bahasa mudahnya, karbon ni dia lebih reaktif, okay, daripada logam-logam yang di bawah ni, lebih reaktif daripada zinc, ferrum dan sebagainya. Okay, so kita boleh gunakan pengekstrakan, okay, ataupun bahasa mudah dia kita nak tendang keluar, okay, benda yang kita nak tu menggunakan karbon. Andai kata logam yang digunakan tu lebih atas daripada karbon, okay, maksudnya dia tidak akan ada sebarang tindak balas. Okay, so itu konsep. Sama juga dengan yang lain. Okay, kalau pakai hidrogen pun, kalau soalan tu tiba-tiba tukar tindak balas dengan hidrogen, sama juga. Okay, sama je konsep dia. Okay, yang penting benda tu, contoh kalau kita pakai hidrogen, dia mampu untuk menyesarkan logam yang lebih bawah. Kalau pakai logam lebih atas, dia tak boleh ada, dia tak boleh sesarkan. Okay, sebab dia kurang reaktif. Macam tu. Okay. Alright. So, dia pun bagilah kita apa ni, setup macam ni. Okay, serbuk logam oksida dengan serbuk karbon. Okay. So, cikgu tuliskan dulu dekat sini. Okay. Untuk yang ini, kebiasaannya, kenal pasti dulu siapa yang wujud sebagai unsur. Okay. Dalam ni, serbuk karbon, dia adalah unsur. Okay, unsur karbon. Logam oksida ni, dia wujud sebagai sebatian. Sebab gabungan logam dengan oksigen membentuk logam oksida. Okay. So, konsep dia, ingat, tengok balik nota yang cikgu ada bagi dekat kelas sebelum ni. Kalau awak pakai karbon, ni cara short form nak ingat dia. Okay, C mesti lebih tinggi daripada logam dalam logam oksida, baru ada tindak balas. Kalau karbon tu lebih rendah daripada logam, bermaksud dia takkan ada tindak balas. Okay? Ataupun ni sama juga maksud dia, okay, logam tu mesti lagi bawah daripada karbon. Logam lebih bawah daripada karbon. Yang kedua ni, logam tu lebih atas daripada karbon. Dalam logam oksida tu, bermaksud dia takkan ada tindak balas. Cikgu guna short form je, tak nak guna ayat panjang-panjang. Okay? So, logam yang berada di bawah boleh disesarkan, tapi kalau logam tu berada di atas karbon, tak boleh. Dia tak akan ada tindak balas. Okay? Alright. Okay. So, dia pun bagilah kita pemerhatian untuk eksperimen. Yang pertama, dipakai P, dipakai logam P oksida. Okay? Yang kedua, dipakai Q oksida. Awak tengok pemerhatian, dia kata P tiada perubahan. So, secara automatik, awak sepatutnya dah tahulah, bila tiada perubahan, bermaksud logam P ni dia di atas. Okay, P lebih tinggi daripada C. Okay, sebab tu tiada perubahan. Awak bakarlah macam mana awak tunggu 1000 tahun pun, memang tak akan ada apa-apa tindak balas. Sebab P tu dia lebih reaktif daripada karbon. Okay. Q, dia akan menghasilkan tindak balas. Okay, iaitu campuran membara dengan perlahan. So, makna kata dekat sini, logam Q dia lebih rendah kedudukan dia daripada karbon. So, karbon ni nanti dia akan tendang keluar Q. Dia akan tendang keluar. Cikgu pakai istilah tendang keluar. Okay. Tapi kalau dalam sains, kita sebut istilah dia sesar, bukan sesat. Okay. Sesar tu maksudnya kebolehan sesuatu unsur untuk menggantikan unsur di dalam sebatian. Macam tu. Okay. So, kenapa pemerhatian dalam kedua-dua eksperimen berbeza? Simple. Kita sebut je lah sebab, okay,
kata kunci yang mesti ada, kaitkan dengan kereaktifan berbeza. Dikaitkan dengan kereaktifan yang berbeza. Okay, so dekat sini 2 markah kan? So cikgu buat dalam point. Okay, point pertama, dia ada 2 pattern. Sama ada awak nak terangkan mengikut set ataupun awak nak terangkan secara keseluruhan. Okay, so katakan cikgu terangkan mengikut set. Okay, so ini cikgu kata untuk set, kita kata set 1 tiada perubahan kerana set 1 tiada perubahan kerana karbon kurang reaktif atau karbon berada di bawah. Karbon kurang reaktif, di bawah, dia berada di bawah logam P. So ini markah yang pertama. So markah kedua, kita cerita pula untuk set yang kedua. Set kedua ada perubahan kerana logam karbon kita pakai karbon lah, kerana karbon lebih reaktif dari di lebih atas daripada logam Q. Macam tu je. Ini contoh jawapan yang panjang. Cikgu ada tak jawapan yang pendek tapi kita boleh dapat 2 markah? Ada? Satu lagi awak boleh tulis macam ni. Kita tulis, kalau awak nak pendek sikit lah, kita gabungkan dia. Kita gabungkan dia, kita kata logam Q lebih reaktif, ataupun awak boleh juga tulis logam Q lebih bawah daripada karbon pun boleh juga. Logam Q lebih reaktif dari logam P menyebabkan ada tindak balas dengan karbon. Ini pun boleh juga. Ada tindak balas. Macam tu. Ini pun dapat 2 markah sepatutnya. Asalkan awak kaitkan tindak balas tu dengan kereaktifan logam tu. Sebab apa cikgu kata boleh juga, dia tengok cikgu. Kadang-kadang ada setengah cikgu ni tak boleh, kita kena ikut skema, kena ikut sebiji macam ni. Ikut. Tapi kalau cikgu, kebiasaannya cikgu akan bagi. Asalkan awak tahu 2 markah tu, satu awak cerita, awak bandingkan. Awak bandingkan kereaktifan. Awak bandingkan dia punya kereaktifan antara logam dengan karbon. Kereaktifan logam dengan karbon. Itu sahaja. So ini adalah jawapan untuk soalan A. Sentiasa buat perbandingan. Siapa lebih reaktif? Siapa kurang reaktif? Macam itulah. Lebih reaktif maksudnya dia lebih atas. Kalau dia kurang reaktif, logam tu kurang reaktif, maksudnya dia lebih bawah. Kita tak perlu nak pakai ayat yang terlalu complicated sangat. Tak payah. Kesian dekat awak nanti. Itu nanti bila awak belajar. Kalau ambil pure kimia, ataupun bila awak belajar dengan cikgu awak, nanti awak tahulah macam mana nak jawab dia. So ini jawapan. Cikgu bagi masa dulu sebelum kita sambung untuk soalan yang seterusnya.
Okay. Bab 4 ni sebenarnya senang je. Dia tak susah. Cuma ayat tu, okay, macam cikgu cakap lah, sains ni dia bukannya ayat yang penting. Yang penting pemahaman konsep. Okay? Sebab tu kalau perasan buku teks awak, buku-buku rujukan, kenapa dia tebal? Sebab dia banyak menggunakan ayat yang uh, bagus terangkan tu. Tetapi dia terlalu detail sampai ayat itu jadi terlalu solid, terlalu rigid. Kita susah nak faham. Macam tu. Okay? Alright. So, ni settle So, kita teruskan dengan soalan B. Okay. Lengkapkan persamaan. Okey, ni senang je. Okay, dia bagi logam Q oksida dengan karbon, cikgu. Benda alah ni tak ada pun dalam buku teks saya, cikgu. Memanglah tak ada. Okey, memang tak ada dalam buku teks awak. Okey, tapi awak kena faham. Okey, kalau dia menunjukkan ada tindak balas berlaku, okey, awak pakai karbon, betul? Awak pakai karbon. So, kalau ada tindak balas, bermaksud tadi, cikgu terangkan, karbon ni dia akan rampas, dia akan ambil alih kedudukan Q. So, karbon tu dia akan bercantum dengan oksida. Bila karbon bercantum dengan oksida, dia akan jadi karbon dioksida. Okay, dia akan jadi karbon dioksida. Okay. So, apa jadi pada logam tu, cikgu? Logam Q tu. Dia dah kena rampas kedudukan dia. So, dia kena tendang keluar. Dia jadilah sebagai unsur logam. So, ni kita tulis logam Q. Okay. Macam tu je. Okay. Ni kata kunci dia bagi. Menunjukkan tindak balas yang berlaku dalam set 2. Okay. Kalau dikata ditukar dalam set 1, dibagi macam ni, awak biarkan kosong ataupun tulis tiada perubahan. Okay. Itu je. Okay. So, tulis balik sebab apa? Q lebih bawah daripada karbon. Alias karbon lebih atas daripada Q. Okay, ni salah satu. Awak jangan pergi pening kepala awak dengan dua-dua. Awak pilih salah satu. Mana satu yang senang untuk awak faham. Okay. Karbon mampu untuk menyesarkan logam Q dalam oksida dia sebab karbon ni dia lagi atas daripada logam Q. Okay. Okay. So, 2 markah. Ini dua markah, 1 markah untuk setiap jawapan lah. Okay. Logam Q 1 markah, karbon dioksida 1 markah. Okay. So, settle untuk yang ini. Okay. Soalan yang kedua, jelaskan kenapa G-same mangkuk pija dan kandungan berkurang selepas tindak balas set 2 selesai. Ini something's logic. Okay. Logik. Awak tengok berdasarkan persamaan ni, awak buat eksperimen. Dia menghasilkan logam Q dengan karbon dioksida. Okay. Karbon dioksida ni, dia ni gas. Okay. Dia ni gas. Dan bila awak tengok balik susunan eksperimen, awak tengok susunan dia tak bertutup. Okay. Awak bakar, lepas tu awak tak tutup dia. So, bila ada tindak balas, gas karbon dioksida tu dia akan keluar lah. Okay. Sebab tu, yang ini, kita kata, okay, jisim mangkuk pija akan berkurang. Sebab apa? Sebahagian gas sebagai produk dia, hasil tindak balas tu, dia akan dibebaskan ke udara. Kalau awak tutup, lain cerita. Kalau awak tutup, awak pergi timbang balik, berat dia akan sama. Berat sebelum eksperimen, berat campuran sebelum eksperimen dengan berat selepas eksperimen sepatutnya sama. Tapi sebab awak buka, awak biarkan dia tengah-tengah macam tu, so karbon dioksida tu dia larilah. Dia pergi ke persekitaran. Sebab tu bila kita timbang balik, jisim dia berkurang. Sebab yang tinggal dalam mangkuk pija tu hanyalah logam Q saja. Karbon dioksida pergi mana? Hilang. Dia terbang dah, dia melayang dah. Melainkan kalau awak tutup mangkuk pija tu, awak perangkap gas tu, awak biarkan gas karbon dioksida tu di dalam mangkuk pija. Okay, so ini kita kata, okay, tulis je, gas karbon dioksida terbebas ke udara. Macam tu je.
Okay. Janganlah pakai perkataan lari. Itu nak bagi orang faham je. Okay. Gas karbon dioksida terbebas ke udara. Okay. Logik. Okay. Sebab tu kita kena faham. Sains ni apa-apa kita kena faham. Kita kena analisis sikit, tengok dulu. Dia bukan sekadar membaca dan menghafal. Tidak. Okay. Apa-apa pun mesti faham dulu. Lewat faham, kita twist sikit soalan. Walaupun benda tu tak ada dalam buku teks, insyaAllah awak boleh jawab. Okay. So, gas karbon dioksida terbebas ke udara. So, ni cikgu tambah. Okay, sebab dia, cikgu buat tambahan kat sini. Okay, mangkuk pija tak bertutup. Mangkuk pija tak tutup. Okay. So, gas tu lari lah. Macam tu. Okay. Kalau ikutkan sepatutnya, kalau ikut konsep, jisim sebelum dengan jisim selepas adalah sama. Okay. Sebab dalam sebarang tindak balas kimia, okay, kita benda ni berkaitlah dengan atom dan sebagainya. Jumlah jisim sebelum dan jumlah jisim selepas mesti sama. Itu kalau awak tutup ataupun kita kata kita kumpulkan gas tu. Dia ada gas, okay? Kalau anda kata benda tu dia menghasilkan gas. Okay? Tapi kalau dia menghasilkan gas, awak tak tutup, awak biarkan terbuka. Okay? So secara logiknya, gas tu hilang lah. Okay? Takkan gas tu, saya terhasil ni, saya nak tunggu je dekat sini. Saya nak tunggu awak identify saya. Tak ada maknanya. Okay? Tak ada. Alright? Okay. So seterusnya soalan C. Susun logam P, logam Q dan karbon mengikut siri kereaktifan yang menaik. Okay, ingat menaik, kereaktifan menaik, susun daripada yang paling kurang reaktif kepada yang paling reaktif. Cuma yang ini awak kena letakkan karbon. So letak karbon mesti dekat tengah. Logik. Okay, confirm karbon pula. Karbon mesti dekat tengah. Okay, cikgu pakai simbol. Karbon mesti dekat tengah. So dekat sini mesti yang kurang reaktif. Antara P dengan Q, yang kurang reaktif adalah Q. Sebab apa? Dia tiada tindak balas. So yang paling hujung ni P lah. Dah. Macam tu je. Okay, satu markah. Okay. So ini jawapan untuk soalan C. Okay. Seterusnya, beralih kepada soalan D. Satu lagi eksperimen, tapi kali ini kita pakai logam P bakar dengan gas karbon dioksida. Kalau tengok dekat buku memang tak ada. Cikgu, tak ada pun tindak balas antara logam dengan gas karbon dioksida. Memang tak ada. Okay? Memang tak ada. Sebab, tapi kalau awak boleh faham kereaktifan logam dan awak boleh faham kenapa yang ini ada tindak balas, kenapa ni tak ada tindak balas, okay? Bagilah apa-apa pun, awak boleh jawab. Okay? So, logam bertindak balas dengan gas karbon dioksida. Katakan ni setup eksperimen dia. Okay, so cikgu tulis dulu dekat sini. Okay. Bila logam bertindak balas dengan karbon dioksida, cikgu tulis dia punya persamaan ni lah. Persamaan kimia dulu. Okay. Kalau tadi kita pakai karbon sebagai unsur. Yang ini kita pakai logam sebagai unsur. Okay. So, untuk yang ini, apa yang berlaku adalah dia akan menghasilkan logam oksida dengan karbon dioksida. Okay, gas CO2. Cikgu buat simbol tak muat. Okay. Alright, logam ni diwujud sebagai unsur. Single lah. Okay. So, yang ini kita bandingkan logam dengan karbon. Kali ini karbon tu dalam bentuk sebatian. Dia bercantum dengan oksigen. Membentuk karbon dioksida. So, dekat sini, logam tu dia akan sesarkan atau tendang keluar karbon. Okay, dia mampu untuk tendang keluar andai kata kedudukan logam tu lebih, orang kata logam tu lebih tinggi daripada C. Okay, logam lebih tinggi daripada C. Ini unsur sebagai unsur. Okay, lebih tinggi daripada
kedudukan karbon C. Okay. Alright. So sebab tu dia akan menghasilkan logam oksida dengan CO2. Cikgu, bukan ke cikgu kata tadi kalau kita guna karbon, okay, dia hanya akan ada tindak balas kalau kita guna logam yang bawah. Betul. Itu kalau awak pakai karbon sebagai unsur. Okay. Maksudnya karbon tu single. Sekarang ni terbalik. Kita guna logam sebagai unsur. Logam yang single. So maksudnya logam tu, okay, untuk disesarkan karbon, okay, logam mesti lagi, orang kata lagi atas daripada karbon. Okay, so itu sekat sini, logam tu mesti lagi atas daripada C dalam CO2. Baru dia boleh tendang keluar, karbon tu. Okay. Logam oksida tambah sekejap bukan CO2 ni. Karbon lah sebab ditendang keluar. So jadi karbon saja. Okay. Tendang keluar karbon. Okay. Dia takkan jadi CO2. Mana boleh jadi CO2 balik. Okay. So ni pembetulan. Logam tambah karbon dioksida, anak panah menghasilkan logam oksida dengan karbon. Okay. Ini proses ni macam sama je macam kita bakar sampah. Kita bakar sampah. Kadang-kadang akan ada benda hitam yang naik. Okay. Orang Melayu kita sebut apa? Macam jelaga jelaga, bukan tembaga, bukan lembaga, jelaga. Okay. Itulah karbon. Okay. Alright. So selepas tindak balas selesai, didapati, yang ini dikata bintik-bintik hitam terbentuk. Okay. So ditanya, apa benda bintik-bintik hitam tu? Okay. Jelaskan pemerhatian yang didapati. Okay. So yang ini kita tulis jawapan dia. Okay. Bintik-bintik hitam terhasil adalah ni panjang sikit sebab dia kita kena jelaskan sikit. Bintik-bintik hitam terhasil adalah karbon yang disesarkan oleh dipakai logam P. Okay, maksud ayat ni, logam P dia lagi atas daripada C dalam CO2. So P tu dia akan tendang keluar karbon tu. Okay, P mampu untuk menyesarkan karbon. Okay, so ini poin yang pertama. So poin yang kedua, kita kata okay, logam P lebih reaktif dari C. Bila lebih reaktif daripada karbon, okay, lebih reaktif daripada karbon dalam sebatian. Cuba pakai inilah. Bila dia lebih reaktif, maka dia mampulah nak tendang keluar. Okay. So ini jawapan dia. Okay. Awak kena tengok betul-betul persamaan tu. Okay. Alright. So ini jawapan untuk soalan D. Okay. Bintik hitam terhasil adalah karbon disesarkan oleh logam P, menunjukkan bahawa logam P lebih reaktif daripada karbon dalam sebatian karbon dioksida. Okay. Soalan yang terakhir untuk bab yang keempat. Okay. Scroll ke bawah. Seorang tukang besi menjumpai sekotak pasu besi. Okay. Pasu besi berkarat. Okay. Dia nak mengekstrak besi daripada paku-paku. Apa benda pasu? Lepas tu tiba-tiba paku pula ni. Salah ni, paku. Okay. Okay. Awak ada paku berkarat. Okay. Senang cerita, awak ada paku berkarat. Okay. Awak nak bersihkan paku tu. Okay. Bersihkan je lah cikgu. Pakailah kertas pasir. Itu kalau cara cara fizikal. Okay. Kalau secara kimianya, kita nak kaitkan dengan kereaktifan, awak ada paku yang dah berkarat.
So paku yang dah berkarat ni, okay, dia akan membentuk satu lapisan yang kita sebut sebagai ferrum oksida. Okay. So kalau awak nak singkirkan dia, awak kena guna, boleh juga guna apa ni, tindak balas penyesaran kereaktifan logam. Okay. Dengan menggunakan pengetahuan tentang siri kereaktifan, so awak kena ceritalah, okay, macam mana awak nak aplikasikan. Okay. Cadangkan bagaimana tukang besi boleh melakukan pengekstrakan tersebut. Berikan penjelasan bagi cadangan anda. Okey. Okey. Yang ini, okay, awak nak bersihkan paku besi. Okay, menggunakan siri kreatifan. Okay, paku besi asalnya dia adalah ferrum. Okay. Paku yang berkarat, cikgu tulis kat sini. Paku yang berkarat secara sebatian kimia, nama dia adalah ferrum 3 oksida. Oi, ni betul-betul kimia ni. Ferrum 3 oksida. Sebatian lah maksudnya. Okay. So macam mana awak nak bersihkan, awak nak keluarkan ferrum. Maksudnya awak nak buang, awak nak singkirkan oksida. Lapisan karat tu kita terbentuk disebabkan besi tu dia terdedah kepada air dan udara. Okay. So macam mana awak nak bersihkan ferrum ni? Okay. Menggunakan siri keaktifan. Okay. Kalau kita tengok balik jadual, okay, ferrum duduk dekat bawah, okay, karbon. So kita ada dua cara yang sesuai. Sama ada yang pertama, awak boleh pakai hidrogen. Okay. Tapi hidrogen dalam bentuk unsur ni dia susah sikit awak nak dapatkan dia. Okay. Kebiasaannya susah sikit. Okay. Boleh pakai hidrogen. Sebab apa? Hidrogen lagi atas daripada ferrum. Ataupun awak boleh pakai apa ni? Dengan karbon. Okay. Awak boleh pakai dengan karbon. Cikgu, boleh tak saya pakai logam yang lagi atas? Saya campurkan dengan logam yang lagi atas. Contoh saya bakar dia. Okay. Yang ini lebih sesuai kalau kita gunakan, sebab dia kata pengekstrakan. Okay. Bila sebut pengekstrakan, biasanya kita akan kaitkan dengan karbon. Okay. Kita akan kaitkan dengan karbon. Karbon atau hidrogen. Macam tu. So ini lebih sesuai, kita kata, cadangan ni, poin pertama kita kata, okay, panaskan, okay, paku karat dengan karbon. Cikgu, Ya, kalau pakai zinc boleh ke? kalau pakai zinc pun boleh juga sebenarnya. Okay, boleh juga sebenarnya. Okay. Awak tengok berdasarkan jadual ni, dia yang penting atas ferrum ni. Okay, atas ferrum. Sebenarnya boleh awak nak pakai hidrogen, zinc, aluminium apa benda, semua pun boleh, tak ada masalah. Okay. Boleh je. Cara dia awak panaskan lah. Katakan awak nak pakai zinc. Awak ambil zinc tu, ni salah satu cara ni lah. Dia ada banyak cara. Awak lilit dia, lepas tu awak bakar. Pun boleh juga. Okay. Boleh, tak ada masalah. Okay. So tetapi untuk yang ini, cikgu akan ambil, okay, dengan karbon. Okay, sebab diguna istilah pengekstrakan dekat sini. Okay. Diguna istilah pengekstrakan. Kalau awak pakai, kejap kalau pakai zinc tambah ferrum oksida pun boleh juga sebenarnya. Okay. Yang penting pakai apa-apa yang berada di atas ferrum. Itu je. Okay. Tapi biasanya yang paling common kita pakai karbon lah. Okay. Kita pakai karbon. Okay. Ini salah satu contoh jawapan. Salah satu jawapan. Okay, cikgu pilih panaskan dengan serbuk karbon. Mana nak dapat serbuk karbon, cikgu? Awak pergi kedai, awak beli arang, ataupun awak mata pensel tu, awak hancurkan, lepas tu awak bakar dia sekali dengan paku karat. Tak boleh ke, cikgu, kalau saya kata bersihkan guna kertas pasir? Tak boleh. Sebab soalan ni kata menggunakan pengetahuan siri kereaktifan. Okay? So tak boleh. Okay? Tak boleh. Awak kena kaitkan dengan konsep ni, aplikasi. Okay, so panaskan paku karat dengan serbuk karbon. Okay, cikgu tulis ini kalau cikgu pakai dengan karbon. So kita kata, okay, penerangan dia kita kata
Karbon, okey, sebut karbon lebih reaktif dan mampu hmm, sesarkan. Kalau awak tak ingat perkataan sesar, awak pakai je lah perkataan ganti pun boleh. Okay? Pada cikgu tak ada masalah. Okay? Sebab yang penting awak faham. Untuk peringkat awak faham. Bila masuk, kalau anda kata awak ambil kimia nanti, tak boleh pakai gantilah. Kena pakai istilah sesar. Okay? Mampu untuk sesarkan ferrum ferrum paku berkarat. Okay? Ini jawapan yang pertama. Okay? Ataupun jawapan kedua tadi, okay, awak kata nak pakai zinc, boleh. Okay? So yang kedua, kalau awak tak nak spesifik, awak boleh tulis. Okay? Panaskan, tukar je lah. Panaskan, okay, paku karat dengan logam yang lebih reaktif dari ferrum. Panaskan paku karat dengan logam, okay. Cikgu pakai bahasa mudah dengan logam atas ferrum. Okay. Nak pakai hidrogen pun boleh. Tapi hidrogen ni dia susah sikit kita nak dapat sebagai unsur. Okay. Lagi satu dia uh, nak handle dia susah sikit. Okay. Panaskan paku karat dengan logam atas Fe. So ayat dia awak tukar je. Kalau awak pakai yang ni awak pakai logam, so awak kata okay, logam atas Fe, okay, lebih reaktif. Macam tu je. Contoh tadi awak kata nak pakai zinc. Dia kat sini zinc. Okay, ni zinc. Pun boleh. Tak menjadi isu pun sebenarnya. Boleh. Tak ada masalah. Okay. So settle untuk bab yang keempat. Ni betul-betul official bab 4. Okay, walaupun awak tak masuk lagi. Okay, dan mungkin ada part-part yang kurang jelas. Sekurang-kurangnya awak dapat sikit pun dah kira okey lah untuk bab yang keempat. Okay. Ada soalan sebelum kita masuk bab yang kelima punya soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. So sebelum kita masuk bab 5, tadi kita mula dalam 9.40 kan? So kita akan habis dalam 9.40 lebih kurang macam tu lah. Okay, sebelum kita sambung, cikgu akan bagi short break sekejap. Tak lama pun. Dalam 3 minit. Okay, so kita akan sambung. Cikgu nak pergi soalan objektif bahan sebelum ni. Okay, jangan risau. Cikgu akan pergi dengan sangat laju. Okay, dan sangat simple. Lepas tu cikgu akan pergi dekat soalan bahagian B dengan bahagian C. Okay, untuk bab yang kelima. So, kita ambil 3 minit. Sekarang 9.17. 9.20 lah. 9.20 kita akan sambung untuk soalan bab 5 tajuk termokimia. Okay, 3 minit short break. Okay, sebelum kita sambung untuk bab yang kelima ni, kita recap dululah sikit apa yang kita dah belajar tentang tindak balas endotermik dengan eksotermik. Okay. Bab ni mungkin akan jadi mencabar. Okay, mungkin akan jadi mencabar. Okay, tetapi okay, awak kena faham konsep dia adalah okay, termokimia ni kita bercerita tentang haba. Apa yang jadi pada haba dalam sesuatu tindak balas. Okay, kita ada dua kategori lah. Okay, endotermik dengan eksotermik. So, apa beza dia? Eksotermik dan endotermik ni, kita cerita pasal apa jadi dekat sekeliling. Haba yang dibebaskan atau haba itu diserap. Okay. So, kalau kita tengok dari segi maksud, okay, eksotermik, eksotermik ni melibatkan satu tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran. Okay. So, dekat sini kita tengok, ciri utama untuk eksotermik adalah suhu persekitaran akan meningkat. Kalau endotermik membawa maksud satu tindak balas kimia yang menyebabkan suhu persekitaran menurun. Itu je awak kena tahu. Dia ada satu lagi bahagian untuk exo-endo ni. Tapi itu
Dalam sains kita panggil dia sebagai uh, yang lebih detail lah. Itu awak tak perlu tahu. Okay, cukup awak tahu eksotermik ni haba dibebaskan, okay, ke persekitaran, so menyebabkan persekitaran tu jadi panas, suhu meningkat. Ingat eksotermik, suhu naik. Awak ingat exhaust kan panas. Okay, bila exhaust tu panas, dia akan menyebabkan sekeliling pun jadi panas, terima haba. Kalau untuk endotermik, kita kata dia menyerap haba. Okay, dia akan menyebabkan, sekejap, okay, endotermik menyebabkan suhu persekitaran akan menurun. Okay, suhu persekitaran akan menurun. Itu konsep yang paling basic. Okay, untuk ayat ni hari tu cikgu ada KIV kan. Okay, jumlah tenaga haba yang diserap untuk memecahkan ikatan kimia dalam bahan. Okay. Ini kalau cikgu tak berapa, cikgu biasa tak akan terangkan ayat ni. Okay, biasanya cukup awak tahu suhu naik, suhu turun dengan apa yang terjadi pada jumlah tenaga. Okay, dengan graf, bentuk graf dia. Sebab yang ini dia agak memeningkan kepala sedikit. Okay, jumlah tenaga yang diserap untuk memecahkan ikatan kimia dalam bahan tidak balas kurang daripada jumlah tenaga haba yang dibebaskan untuk membentuk semula ikatan kimia dalam hasil tidak balas. Okay. Yang ini cikgu ambil keputusan untuk dua ayat ni, okay, cikgu takkan terangkan, okay, buat masa sekarang. Cikgu tunggu nanti awak dah masuk, betul-betul masuk bab 5, nanti baru cikgu terangkan. Okay. Tak nak nanti awak jadi berbelit, pening kepala, tak mau. Okay. Alright. So, ini beberapa contoh lah. Dan awak kena tahu juga beberapa contoh tidak balas eksotermik dengan tidak balas endotermik. Okay. So, itu dia yang simple. Okay. Ayat KIV ni kemudian nanti cikgu tak nak sentuh sekarang. Okay, so kita terus masuk kepada soalan. Okay, soalan yang pertama, apakah tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran? Awak tengok kata kunci dia, membebaskan haba ke persekitaran. Maksudnya, sekeliling jadi panas. You're too hot until you make your surrounding become hot. Macam tu. Okay, so ini adalah tindak balas exothermic lah. Okay, ingat exothermic, ingat exhaust. Macam tu. Ingat tagline dia. Okay. Ingat exothermic, ingat exhaust. Okay. So, nombor 1 jawapannya adalah C. Okay. Soalan yang kedua, proses mana yang menunjukkan contoh tidak balas exothermic? Okay. Ini pun ada kekeliruan sikit. Okay. Cikgu bagi jawapan dulu. Okay. Untuk soalan yang kedua ni, kita ada membakar kek, penyejatan air, melarutkan amonium nitrat dalam air dengan kondensasi wap air. Untuk yang ini, ditanya tidak balas exothermic. So, antara 4 ni, jawapan tidak balas exothermic adalah D, kondensasi wap air. Okay. Cikgu, kenapa bukan membakar sebiji kek, cikgu? Bukankah kalau kita bakar kek, okay, apa tu kita kata, dia akan serap haba daripada persekitaran, baru kek tu akan masak. Okay. Kalau bakar kek, awak nak bakar kek, awak nak kek tu masak, betul? Kalau awak nak kek tu masak, adunan tu dalam oven tu dia akan serap haba daripada oven. Okay, haba diserap. Exothermic, awak kena ingat exothermic ni haba dibebaskan. Okay, haba dibebaskan. Okay, so untuk A, kita tak akan pilih membakar kek itu sebagai tindak balas exothermic. Tapi sebaliknya, bakar kek ni dia adalah endotermic. Okay, dia adalah tindak balas endotermic. Okay, sebab dia menyerap haba daripada persekitaran dia. Okay, so bila diserap haba, haba ni dia akan sentiasa mengalir tau. Bila rendah sikit je nanti dia akan mengalir untuk naik tinggikan balik. Okay, so apa yang berlaku dalam oven, awak fikir, untuk adunan tu masak, dia akan serap haba daripada oven, dalam oven. So dia akan menyebabkan ada kadang-kadang haba dalam oven tu akan turun sedikit. Tapi dalam masa yang sama dia akan naik semula. Dia akan naik turun, naik turun. Dalam ini termokimia lah. Okay. So yang ini membakar kek, dia adalah endotermik. Okay. Penyejatan air, air tersejat. Ini pun endotermik juga.
Okey, sebab apa? Dia serap haba daripada persekitaran. Okey. Melarutkan amonium, ini pun endotermik juga. Okey. So senang cerita macam ni. Cikgu bagi satu lagi tips. Okey. Masa sekolah rendah ataupun tingkatan 1, kan awak ada belajar pasal pepejal jadi cecair, cecair jadi gas tu kan? Ada. Okey. Cikgu bagi tips senang. Cikgu banyak sangat cikgu nak ingat contoh-contoh exo endo ni. Macam mana cikgu? Okey. Ni cikgu bagi terus untuk awak. Okey. Cikgu tulis pepejal tukar jadi cecair, tukar jadi gas. Okey. Patah balik. Okey, pepejal jadi cecair ini uh, melting. Melting is peleburan. Okey. Ni peleburan. Cecair jadi gas ni ada dua, sama ada sejat penyejatan ataupun pendidihan. Okay. Uh, yang bawah ni gas jadi cecair, ini kondensasi. Okay, kondensasi. Cecair jadi pepejal, ini freezing, pembekuan. Okay. Ini yang paling senang. Cikgu bagi contoh. Cikgu tak terangkan. Cikgu tak terangkan. Okay. Bukan untuk awak lagi. Okay. Nak senang, awak ingat. Okay. Yang atas ni, peleburan, penyejatan, pendidihan. 3 ni, ini contoh paling senang yang menunjukkan tindak balas endotermik. Serap haba dari persekitaran. Okay. Serap haba daripada persekitaran. Okay. Yang bawah ni, dua bawah ni, pembekuan dengan kondensasi ni, dua ni adalah eksotermik. Okey. Awak ingat je dulu. Okey, cikgu, bukan ke kalau pepejal dengan cecair, dia nak bertukar jadi cecair, dia kena serap apa tu cikgu? Dia dalam sebarang tidak balas kimia kan, awak kena faham. Sesuatu benda tu dia akan serap dan bebaskan haba serentak. Okey? Kita sebut dia sebab dia nak mencapai keseimbangan. Okay, keseimbangan haba. Tetapi, okay, cikgu tak akan terangkan yang itu. Itu terlalu tinggi untuk awak. Itu biarlah nanti kemudian. Okay, cukup awak tahu, okay, peleburan, penyejatan, pendidihan itu endotermik. Sebab apa? Dia serap haba dari persekitaran. Okay, serap haba. Okay. Untuk pembekuan dengan kondensasi, ini adalah eksotermik. Okay, ini adalah eksotermik. Okay. Cikgu, bukankah kalau peleburan, kalau kita leburkan sesuatu, kan suhu dia meningkat, cikgu. Okay. Penyejatan pun sama, pendidihan pun sama, betul. Tapi macam cikgu cakap tadi, kita ada dua bahagian. Okay. Dalam termokimia ni, kita ada dua bahagian. Untuk yang level awak ni, cuma disentuh separuh je. Separuh lagi tu tidak disentuh. Cikgu tak akan terangkan yang itu. Okay. Tidak perlu awak tahu itu. Nanti awak pening kepala. Okay. Awak tahu yang ni je dulu. Okay. Alright. Okay, so nombor 2 ni jawapan dia daun lah, kondensasi wap air. Okay. Right, soalan yang ketiga, penyataan yang betul tentang tindak balas eksotermik. Okay, eksotermik haba dibebaskan. Kalau haba dibebaskan, suhu persekitaran. Ada sebab kenapa cikgu kata suhu persekitaran dan sebagainya. Okay. Suhu persekitaran menurun ini salah. Ini endo. Okay, kalau exo, suhu persekitaran mesti meningkat. Okay, suhu persekitaran mesti meningkat. Okay, B, hasil tindak balas, hasil maksudnya bahan, inilah produk, ada lebih banyak tenaga berbanding dengan bahan. Hasil lebih, okay. Kalau dikata hasil lebih tenaga berbanding bahan, so gambar graf awak akan jadi macam ni. Ni huruf B. B untuk endo, salah. Okay. C. Tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Ini betul. Okay. C. Tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Okay. D. Melibatkan pemecahan ikatan kimia. Ini salah sebab ini lebih kepada endo. Okay.
Cikgu sentuh yang basic je. Tak nak detail-detail. Tunggu awak masuk bab 5 nanti, mungkinlah cikgu boleh terangkan lebih detail. Okay, so nombor 3 jawapannya C. Okay, eksotermik, haba dibebaskan ke persekitaran menyebabkan suhu persekitaran akan jadi panas. Suhu persekitaran akan jadi meningkat. Okay, kalau yang tadi tu, okay, memanglah kita kata peleburan diserap haba. Okay, contoh awak ada ais, ais tu cair sebab diserap haba. Tapi termokimia ni kita cerita suhu persekitaran. Apa yang berlaku pada persekitaran? Memang ais tu diserap haba. Okay? So ais tu dia akan suhu dia menaik, betul. Tetapi suhu persekitaran dia akan menurun sebab haba diserap dari persekitaran. Sebab tu kita kata peleburan, penyejatan, pendidihan dia adalah endotermik. Kita fokuskan persekitaran. Kita tak fokuskan kepada sistem. Sistem yang benda pula cikgu. Okey? Jeng, itu tak perlu tahu. Okey, seterusnya soalan 4 ini tak payah. Ini KIV. Cikgu tak terangkan dulu. Okey, sebab ini berkait sama dengan nota yang cikgu KIV tu, tak perlu Okey. Soalan okey, so ini settle. Okey, soalan yang kelima. Ini senang sikitlah. Satu contoh tindak balas kimia, amonium klorida. Okey, suhu awal air 28. Jahat ni soalan ni. Sepatutnya dibagilah suhu. Okey. Kalau awak nampak dia pakai amonium klorida, okay, ini secara automatik dia adalah endo. Bila endo, apa yang berlaku adalah suhu akan menurun. Okey, so yang ini awak pilih kurang daripada 28. So, jawapannya 22. Okey. Okey, suhu persekitaran akan menurun. Betul lah. Okey, so ini jawapan ni nombor 5 adalah A, 22 darjah Celsius. Soalan 6, tindak balas haba yang serap haba dari persekitaran. Ini endo. Okay, serap haba dari persekitaran endotermik A. Soalan 7. Contoh tindak balas endotermik. Serap haba daripada persekitaran. Yang ini okay, peneutralan, kalau nampak peneutralan ni eksotermik. Dibebaskan haba ke persekitaran. Okay, eksotermik. Magnesium nitrate melalui pemanasan, penguraian magnesium nitrate ini endo. Okay, ini endo. Magnesium dengan asid cair. Ini exo. Pembakaran petrol, ini exo. Okay. So, nombor 7 jawapannya adalah B. Okay. Selain daripada tu, ACD itu adalah exothermic. Okay. Alright. Seterusnya, soalan nombor 8. Okay. Dibagi suhu awal air 28. Ini tidak balas zinc dengan asid. Tidak balas logam dengan asid. Logam dengan asid, dia adalah okay, dia adalah tindak balas eksotermik. Okay, suhu dia akan meningkat. Bila awak buat eksperimen, mungkin awak akan buat eksperimen. Okay, bila awak campurkan dua benda ni, awak pegang. Awak try pegang bekas tu akan rasa panas. Awak akan rasa haba dia. Menunjukkan bahawa tindak balas ni adalah eksotermik. So, bila eksotermik, suhu persekitaran akan meningkat. Asal 28, so ambil lah lagi tinggi daripada 28. 35. Okay. So, nombor 8 jawapannya daun 35 darjah Celsius. Dan yang ke-9. Okay. Penyataan yang betul tentang tindak balas endotermik. Endotermik, tenaga haba dibebaskan, diserap. Ini salah. Berlaku amonium klorida dilarutkan di dalam air. Inilah betul. Okay. Selain daripada itu, ini semua adalah exo. Okay. Exo. Okay. Dan 10, mengaplikasikan tindak balas endotermik, menyerap haba daripada persekitaran. Ini pek sejuk. Okay. Alright. Ini biasanya pek sejuk ni kalau
Sukanlah, ahli sukanlah kebiasaannya. Okey, so 10 jawapannya adalah A, beg sejuk. Okey. Seterusnya sikit, cik nak habiskan bahagian B lah, paling sikit pun. Okey, cik laju sikit Bahagian B, tuliskan pernyataan exo ataupun endo untuk setiap pernyataan yang diberi. Okay, yang pertama, suhu persekitaran meningkat. Sekeliling jadi panas. So, ini adalah exo. Yang kedua, suhu menurun. Persekitaran menurun. Ini endo. Melibatkan pemecahan ikatan kimia. Pecah ikatan kimia ini adalah endo. Bentuk ikatan kimia ini adalah exo. Okay. Pecah ikatan kimia, bentuk ikatan. Okay. Bentuk ikatan kimia exo. Okay. Kenapa bentuk ikatan kimia exo? Sebab dia nak membentuk bahan yang baru. Okay. Dia nak membentuk bahan yang baru. Okay. So, ini dia. Exo, endo, endo, exo. Okay. Alright. Soalan seterusnya, soalan B. Padankan tindak balas dengan padanan yang betul. Okay. Untuk eksotermik, okay, eksotermik jawapannya respirasi sel dengan pembakaran petrol. Okay. Tindak balas endotermik, fotosintesis dengan menggoreng telur. Okay, kenapa goreng telur endotermik? Kenapa dia bukannya eksotermik? Sebab bila awak goreng telur, okay, telur itu dia akan serap haba daripada persekitaran. Okay, so dia akan menyebabkan suhu persekitaran dia akan turun sedikit. Okay, tapi kita tak nampak benda tu. Sebab dia sentiasa, oh kurang sikit haba naik, kurang sikit haba naik. Macam tu. Okay. Alright, so itu dia. Okay, ini beberapa contoh lah yang kita kena tahu. Ini dah mula dah. Okay, seterusnya soalan yang kedua. Gambar rajah untuk dua tindak balas kimia. Okay, nampak graf macam ni. Okay, naik ke atas, ingat huruf D. Okay, ingat huruf D ini adalah endotermik. Okay, dan yang bawah ni, awak nampak anak panah ke bawah, ini adalah exotermik. Okay, so ini kita tulislah label ni sebagai Q dengan P. Okay, contoh tindak balas, sama je soalan lebih kurang. Okay, tindak balas P, P tadi adalah endotermik. So, endotermik adalah fotosintesis, serap haba daripada persekitaran, respirasi, tindak balas, Q. Okay. So, kita KIV untuk bahagian C. So, insyaAllah, andai kata ada kelas yang seterusnya, kita akan sambung bahagian C dengan kita akan recap balik bab 5 dan kemudian baru kita masuk bab yang ke-6. Okay. So, kita akan jumpa malam nanti untuk matematik. Soalan semalam yang pening-pening tu, cikgu rasa cikgu dah tahu dah. Okay. Cikgu akan ajar satu lagi teknik yang mungkin lagi senang. Yang awak tak payah fikir pun nak kena terbalikkan ke tak payah. Tak perlu. Itu kemudian cikgu akan ajar. Okay. So sekian itu sahaja. Terima kasih. Kita jumpa malam nanti untuk matematik pukul 8 8 kot. 8.30 ke 8.30? 8.30 macam tu. Okay. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Cikgu, bye. Sama-sama.